Hello. Percaya tak? Kalau kerajaan mahulah, setiap tahun 68 hospital kerajaan baru boleh dibina di Malaysia ni. Percaya tak? 6 hospital baru setiap negeri di dalam 1 tahun. Well, boleh dilakukan secara teori. Ni saya cerita macam mana. Well, okay. Nama saya Rajis. Saya ahli bersama. Ni video kedua saya berkenaan dengan penjelasan agenda-agenda bersama ni lah. Ada 12 agenda kan. Jadi hari ini saya nak buat berkenaan dengan agenda mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan awam yang saudara Fizi utarakan lah. Alright. Isu dia dalam cerita pendek tu, Rafizi bagi tahu dia nak mempertingkatkan nisbah doktor yang setakat ni 412 doktor kepada satu doktor kepada 412 pesakit. Dia nak meningkatkan kepada satu doktor kepada setiap 300 penduduk di Malaysia ni. Actually yang tu nampak tak power sangat, tapi sebenarnya apa makna dia nak buat tu? Alright, sebenarnya kalau kita tengok kan, bila dia cakap nak tinggikan nisbah doktor tu, sebenarnya bukan hanya doktor je. Bila kita cakap pasal isu tu, dia pun kena ada jururawat. Bila doktor nisbah naik, maknanya jururawat pun naik. Bukan saja yang tu, bukan saja jururawat. Kita pun ada ahli admin, orang sokongan untuk projek satu hospital ni. Secara kasar lah, you're looking at 1,800 ke 2,000 pekerja. So satunya ialah pekerja tu, bila hospital baru dibina, pekerja pun bertambah. Pekerja tu siapa? Penduduk Malaysia, rakyat Malaysia. Alright, I'm coming back to yang macam mana kita boleh bina 68 hospital baru 1 tahun tu. Susah nak percaya kan? Okay, I just show you macam mana dengan bajet yang kita ada sekarang. Putrajaya Hospital lah, kita gunakan Putrajaya Hospital sebagai satu guideline lah, senang sikit. Dia ada dalam 600 lebih katil. So hospital besar lah ni, macam hospital daerah mana-mana satu Malaysia ni. Dia menelan belanja dalam 648 juta ringgit Malaysia untuk satu hospital Putrajaya. Ni campuran semua lah, apa peralatan semua, katil semua, sekian. Makanan nak bagi kat pesakit and all that. So let's say lah, tak apa, nak kira senang, kita letak 700 juta untuk bina satu hospital, 600 katil. Sekarang ikut statistik MACC, bukan saya cakap MACC yang cakap, ketirisan di Malaysia ni dengan salah guna kuasa, dengan kontrak yang diberi kepada kroni, duit keluar daripada Malaysia ni, GLC yang entahlah, tolong sama tolong untuk dapatkan duit tu untuk ahli-ahli parti dinosaur ni, dan kerajaan dengan projek-projek dia, LCS, macam-macam lah projek. Kondo lembu, jangan lupa kondo lembu tu senang aja. Dengan 250 juta tu, boom, satu orang dapat. And that satu orang tu akanlah bagi kat budak-budak dia. Anyway, ikut MACC, ketirisan dalam Malaysia ni 1 tahun 55 bilion ringgit Malaysia. 1 tahun 55 billion. That's crazy amount, you know. Tapi that's the truth. Ni daripada data daripada MACC. Anyway, kalau kita bahagikan Putrajaya punya hospital tu 700 juta, kita letaklah 700 juta dengan 55 bilion ni, dalam 1 tahun 78, sorry, bukan 68, saya silap, 78 hospital kerajaan 600 katil dapat dibina di Malaysia. Ni 1 tahun. Secara teori, that is very, very possible. Now, if you look at it, 78, kita bahagi dengan semua negeri yang kita ada kat sini, Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak, everyone. 6 hospital baru setiap negeri dapat dibina. Isn't that crazy? 6 hospital.
Saya bawa mak saya pergi ke hospital. Setiap bulan dia ada medical check up. So keluar rumah pukul 6, sampai hospital 6 lebih lah. Dia akan ada kat sana sampai pukul 12, pukul 1 petang. Tunggu. And then she get. Ni hanya satu hospital. I pastikan banyak orang pun macam ni kat seluruh Malaysia ni. Pergi kat pejabat, pergi kat Department Emergency. You tengoklah macam mana, berapa lama nak tunggu. But kalau ada hospital, kita jangan pakai hospital daerah, kita pakai hospital pekan lah, contohlah 6 hospital setiap negeri, setiap tahun. Takkan dia akan tunggu, you akan tunggu tak 5-4 jam? Takkan jadi. Dalam setengah jam, dalam 45 minit, dalam 1 jam, after taking all the tests and all that, settle. So, you tengok tak macam mana pentingnya agenda bersama ni. So, you must understand one thing. Bersama ni is not only about nisbah doktor. Dia menaikkan semua. Pekerjaan, pembinaan kontraktor yang bina sekolah tu, bina hospital tu siapa? Rakyat Malaysia juga. Pekerja tu, okay, maybe ada Bangladeshi or Indonesian worker, fine. But, dia akan bencana pun ekonomi di Malaysia ni tau. So, I'm telling you, dengan agenda bersama ni, it's very workable. Yang 55 bilion yang saya cakap tadi tu, yang ketirisan tu, bukannya sekarang kita guna untuk bajet di Malaysia sekarang. Tapi ketirisan tu macam duit. Memang kita punya duit, tapi dah dicuri luar. Can you imagine with that 55 billion, apa kita boleh buat? So that's why bersama dengan agenda-agenda later on saya nak bagi tahu untuk episod-episod lain. Dengan agenda tu, kita boleh selamatkan negara ni. 55 billion. Just think of it. Anyway, this is not impian kosong. Kalau betul bersama berkuasa di Malaysia ni, akan pasti dapat. Sebab konsep dia senang. Tak ada kroni, tak ada projek nak bagi kat orang. Balik-balik kepada rakyat. Sebab rakyat yang dia akan ambil duit daripada rakyat untuk sebagai derma lah, sekian. Bukan macam sekarang. Politik-politik dan parti-parti dinosaur ni, dia ambil duit daripada mana? Bukannya Tim Milo je tau. Banyak benda. So, one more important thing, last point saya nak cakap ni. Banyak orang dia tengok rasuah ni tak penting sangat. Tapi dengan contoh yang saya bagi ni, 55 bilion ringgit Malaysia. Tengok tak rasuah tu macam mana besar dia. Rasuah ni Zan, you kena ingat tau. Dia mencuri duit anda, duit anak anda. Walaupun tak secara langsung kita bayar cukai, tapi dia mencuri duit anda, duit anak anda untuk masa depan. Itu satu. Dia mencuri masa anda, saudara anda. Imagine dalam topik hospital ni saja, kesihatan ni, berapa lama kita kena tunggu untuk dapatkan rawatan? Doktor bertunggu lumus kerja, nurse bertunggu lumus kerja, pekerja-pekerja sokongan bertunggu lumus kerja. Tapi at the end of the day, berapa lama masa kita tunggu? And then lagi satu yang paling penting, rasuah 55 bilion ni setahun mencuri masa depan anda dan keluarga anda. Very sad. But that's the reality of this country. So, please, you understand, rasuah ni, hati kita kan kena rasa tau. Because impact dia kita tak nampak. Oh, kau ambil 1,000 ringgit kat sini, 10 juta kat sini. Orang ni, kita bukan cakap pasal simpulan A, simpulan B, simpulan C. It's not about that. Tapi pasal sistem tu, campurlah simpulan A, B, C, D, E, F, G, gedebuk semua ni. At the end day, 55 bilion satu tahun. 78 hospital boleh dibina kalau benda ni kita stop rasuah ni. So tolonglah mindset kita kena tukar. Rasuah ni bukan hanya sangkut kepada satu orang je untung. Berjuta-juta orang yang rugi. So anyway, thank you very much. Till the next video, join bersama and everything will be okay. Trust me.